Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan merancangkan satu program yang sangat penting. Apa itu kawan-kawan? Adakah anda berasa untuk berjaya tahun ini? Saya tidak pasti dan saya akan berusaha sampai berjaya. Kita saksikan sebentar lagi. Jom kita lari! Ustaz, apa perasaan menjadi... Oh, sangat-sangat gembira. Mana kawan-kawan tak ada pun. Jauh ketinggalan. Jadi kita lah nombor 1. Terima kasih. Okey cikgu, apa kata-kata semangat untuk student hari ni? Okey, untuk murid-murid SK Taman Awana hari ni saya ucapkan all the best dan buat yang terbaik untuk semua dan mengharumkan rumah sukan masing-masing, insya-Allah. Okey abang, apa perasaan kamu? Okey. Sangat gembira dan dan seronok juga. Seronok? Penat? Kami juga. Boleh habiskan tak ni? Tak tahu boleh ke? InsyaAllah. Abang? Boleh lah. Seronok. Tapi penat jugalah. Tapi boleh habis jugalah pesono dengan jalan. Okey, semangat. Okey, teruskan larian anda. Kami target nombor 1, Pak. Kami target nombor 1. Akhir. Okey abang. Apa perasaan abang? Abang akan berputus asa ke nak habiskan larian Meritas Desa ni? Nak habiskan. Wah, bagusnya abang. Habiskan. Oh, bagus. Okey, cakap semangat. Alright, bye-bye. Okey, cikgu. Kalau Merentas Desa ada tagline, cikgu nak letak apa? Dengan tagline ni macam-macam iklan. So kita pergi macam ni lah. Bersedia lah? Nampak sungai tu? Satu awana, satu semangat. Boleh gitu? Okey, cik. Siapa bakal jadi juara Merentas Desa tahun ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijangkakan saingan sengit dan pada telahan saya akan menjadi juara pada tahun ni. Merentas Desa 2026, Rumah Biru. InsyaAllah pasti menang. Okey, apa harapan cikgu untuk murid dalam Merentas Desa kali ni? Harapan saya harapkan Merentas Desa ni kan untuk menaikkan semangat kesukanan pelajar kan. Jadi saya harap semua pelajar dapat teruskan dengan selamat, enjoy je perjalanan ni. Tapi dengan semangat kesukanan tu dia boleh sampai ke garisan penamat lah. Itu yang penting. Kalah kemenang tu ada permainan, tapi yang pastinya rumah hijau kena menang. Okey, awak semua, apa perasaan hari ni? Merentas Desa. Boleh. Tapi seronok lah bagi saya. Seronok. Bagi saya sikit. Ekor koyak. Seronok. Terima kasih. Bye. Apa perasaan awak hari ni? Happy. Kenapa happy? Sebab seronok. Dapat habiskan apa? Merentas Desa. Good. Okey kakak, apa perasaan awak dalam Merentas Desa hari ni? Perasaan saya seronok, tapi penatlah sikit sebab jauh. Okey cikgu, kalau boleh beri markah 1 sampai 10 untuk semangat murid hari ni, cikgu nak bagi berapa? Okey, bagi saya untuk markah semangat murid hari ni 1 sampai 10, saya bagi 12. Sebab ada lari sampai lupa nak ambil nombor. Saya excited sangat dah menang. Okey. 10. 12 per 10. Alright.
Okey cikgu, apa perbezaan paling ketara cikgu rasa untuk merentas desa tahun ni dengan tahun lepas? Alhamdulillah, ini kalau kita tengok perjalanan terasa kita berjalan dengan lancar. Kalau cikgu tanya tentang perbezaan yang ketara tentang aspek kita menyusun atur acara ni kan, tahun lepas macam ada delay sikit. Tahun ni semua berjalan lancar, murid pun tak ada yang cedera serius. Maksudnya semua aspek tu kita atur dengan baik lah. Alhamdulillah. Ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih cikgu. So, merentas desa kita kali ni berjalan dengan lancar. Nama saya Muhammad Ukay Rifki daripada Nami kelas. Saya juara mentas desa tingkat sekolah kategori 12L. Rahsia kemenangan, doa, solat, maintain terbaik. Itu. Sekian. Saya Muhammad Zarif Aryan bin Muhammad Hafiz. Saya daripada 5 ikhlas. Saya juara kedua kat merentas desa. Apa tips kamu untuk menjadi nombor 2 dalam merentas desa? Bila orang kejar, saya pun becuk. Hai, nama saya Muhammad Umar bin Muhammad Zahir. Saya tahun 6 dan saya confident sebab saya dapat nombor 3. Saya training dapat nombor 3 sebab saya baca doa, sembahyang, jogging. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berada dengan juara keempat. Apa nama kamu? Nama saya Muhammad Ada Hakimi bin Fauzi. Apa rahsia kamu supaya dapat nombor 4? Saya doa, solat, mental kena kuat, saya training. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, hai semua. Sekarang kita bersama dengan juara nombor 1 kejohanan merentas desa kategori 12P. Okey, apa nama kamu? Aisyah Mirza. Apa perasaan kamu menjuarai kejohanan kali ini? Saya merasa seronok. Apa tips kamu sebenarnya? Berlatih. Okey, teruskan kecemerlangan dan kemenangan ini untuk tahun berikutnya. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, Zara mendapat tempat keberapa dalam kejohanan merentas desa kali ini? 2. Apa perasaan kamu dan apa tips kamu mendapat naib johan dalam merentas desa kali ini? Happy. Macam sedih pun ada sebab last year. Okey, saya harap awak dapat teruskan kemenangan ini dalam peringkat seterusnya iaitu sekolah menengah. Teruskan berlari dan aktif dalam sukan. Boleh atau tidak? Boleh? Okey, jumpa lagi. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Najib. Umur tahun 5. Tempat keberapa? 3. Apa perasaan kamu? Bahagia. Apa tips kamu dapat nombor 3? Buat latihan konsisten. Okey, hai semua. Sekarang kita bersama peserta yang menjuarai tempat keempat dalam kategori P12. Okey, apa nama kamu? Damia, apa perasaan kamu menjadi pemenang tempat keempat? Seronok dengan best. Okey, bye. Jumpa lagi. Okey, cikgu. Kalau cikgu boleh ringkaskan merentas desa kita pada hari ini, apa yang cikgu boleh sampaikan? Okey, Alhamdulillah pentas desa untuk tahun 2026 berjaya berlangsung dengan lancar dan mengikut segala ketetapan masa yang kita telah tetapkan. Tidak ada sebarang masalah, semua on time. Alhamdulillah, semua marshal kita pun, semua pegawai kita pun on time. Dan saya rasa inilah tahun yang paling cemerlang penganjurannya untuk sesi-sesi yang merentas desa kali ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah happy semua budak-budak pun happy, guru pun happy, dan tahun ni dikurniakan satu juara yang baru iaitu Rumah Hijau. Terima kasih. Okey, sekarang saya bersama guru penasihat Rumah Hijau iaitu juara Sukan Merentas Desa pada tahun ni. Okey, apa perasaan cikgu-cikgu? Oh, sungguh gembira. Excited. Tak sangka. Perasaan yang tak terucap setelah sekian lama. Kami happy dan kami berasa kecewa kerana tahun ini kami last di sekolah SK Taman Awana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bersyukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejohanan merentas desa
bagi sesi persekolahan 2026 Sekolah Kebangsaan Taman Awana. Awana di hatiku berlabuh dengan kesudahan yang amat menarik. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada seluruh warga sekolah, khususnya unit co-curriculum di atas inisiatif untuk menjayakan kejohanan merentas desa bagi tahun 2026. Kepada rakan-rakan guru pasukan rumah yang berjaya, tahniah dan syabas di atas kesungguhan berlatih untuk mencapai kejayaan. Kepada pasukan-pasukan yang tidak menang, cuba lagi pada tahun depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kejohanan kali ini membuka tirai untuk sesi persekolahan 2026. Selepas kejohanan peringkat sekolah, atlet-atlet yang berjaya pada hari ini akan mewakili Sekolah Kebangsaan Taman Awana di peringkat daerah yang akan berlangsung pada 26 hari bulan nanti di SMK Kubang Rotan. Saya doakan moga-moga anak-anak didik saya yang berjaya dalam 4 kategori lelaki dan 4 kategori perempuan dapat mengharumkan nama sekolah di peringkat daerah Kota Star. Akhir sekali, atas kejayaan penganjuran kejohanan merentas desa bagi tahun ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada penyuluh kanan co-curriculum Cikgu Muhammad Izzuan dan barisan jawatankuasanya di atas inisiatif kejayaan penganjuran. Begitu juga saya tujukan ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ke seluruh jawatankuasa di atas bantuan kerjasama yang diberikan kepada saya. Akhir sekali, majulah sukan untuk Awana. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merentas kita Awana kali ke-16. Assalamualaikum.